hutang tetap Allah tuntut kembali. Riba diangkat jadi musuh, Allah dan Rasul nyatakan perang. Jom sertai MAA Team Abang Bekam, pimpin mimpi langkah sunnah, jejak bersih, bebas riba, hati berserah. Gold bar made bulan berseri, tanpa ragu harga terus kilang diberi. Dinar made sunnah sejati, dicintai Rasulullah warisan abadi. Gold bar dan dinar mesra ar-Rahman, untuk umat solusi tanpa buntu. Bayar hutang lunas amanah, jiwa tenang rezeki barakah. Fungsikan emas lunas tanggungan, zero riba hadir ketenangan. Dengan MA hidup terarah, akhirat tenang, dunia barakah. Fungsikan emas lunas tanggungan, zero riba hadir ketenangan. Dengan MAA hidup terarah, akhirat tenang, dunia barakah. Salam. Khabar semua sihat? Fungsikan emas lunas tanggungan, zero riba hadir ketenangan. Dengan MA hidup terarah, akhirat tenang, dunia barakah. Sekejap. Macam ini aku nak try. Sekejap Sekejap Simpan emas tak bawa mati, tapi hutang tetap kau tanggung nanti. Tiap sen yang riba kau gali, Allah dan Rasul pun istighfar perangi. Bangkit sedar, ubah sistem. Assalamualaikum. Khabar semua sihat? Suara abang clear? Suara abang clear? Apa topik hari ni kita nak belajar? Salam clear. Khabar sihat? Siapa yang nak link live abang, teknik tebus keluar sebahagian tu boleh komen boleh DM. Abang dah upload dekat YT. Sama-sama kita belajar. Abang download dekat TikTok live tu. Siapa nak link tu boleh DM je.
Sekejap testing, abang nak testing sekejap. Ni pertama kali kita guna apa? Kita guna whiteboard. Habis aku punya kertas satu rim. Okey, apa tajuk kita nak belajar hari ni? Apa tajuk kita nak belajar hari ni? Abang rasa macam ganda gambar ni korang seronok sangat ganda gambar. Nak biru nak merah? Nak biru nak merah? Topik kita hari ni kita gandakan emas. Macam mana AB gandakan emas? Topik kita hari ni adalah gandakan emas. Gandakan emas. Gandakan emas. Kalau ada sahabat-sahabat ada idea macam mana nak gandakan emas ni, boleh komen tak? Macam mana kita nak gandakan emas kita? Macam mana kita nak gandakan emas kita? Boleh komen tak? Ada siapa-siapa bagi idea tak? Komen. Gandakan emas. Dia ada klasifikasi gandakan emas ni. Okey, topik ni kita buka okey ya? Gandakan emas, okey? Boleh komen? Korang ni jangan aku cakap sorang-sorang. Dia okey dia? Kita buka topik ni. Topik ni paling hangat sekarang. Gandakan emas. Beranak pinakkan emas. Okey. Boleh Okey, gandakan emas lah. Sekejap. Macam mana aku nak mula? Gandakan emas. Okey, so sekarang ni kita kena kenal pasti dulu kita kategori dia. Kategori. Okey. Kita sebagai penyimpan. Mana kategori emas lah. Penyimpan, pelabur, apa nama, setiap bulan paksa diri beli ibarat bayar. Boleh. Itu gandakan emas lah. Sabar. Kita klasifikasi dulu. Okay, kategori pelabur, penyimpan, pelabur, apa lagi? Penjual. Satu lagi dealer. Okey, penyimpan ni maksud dia kita kena ada pendapatan dan simpanan. So, makin tinggi pendapatan dan simpanan kita, maka bergandalah emas kita. Logik tak? Logik tak? Mana penyimpan. So, sekarang ni ramai orang penyimpan emas. So, tambah pendapatan. Nak gandakan emas ni kita kena ada pendapatan. Okey. Pelabur ni dia beli harga tinggi. Beli harga tinggi pula. Dia jual harga tinggi, dia beli harga rendah. Harga rendah. So daripada perbezaan harga ni dia dapat duit, dia tambah gram dia gandakan emas dia. Gandakan emas juga. Okey, tadi penyimpan. Okey, yang ketiga tadi apa? Jual beli kan? Jual beli emas. Okey, dekat MBA ni kita dapat untung runcit. Untung runcit 1 gram 10 ke 15 ringgit. Ini yang asas dia. Gandakan emas tadi, jual beli emas. Maksud dia, kalau dekat MBA kita beli dealer MBA. Kita beli harga ni kan, kita jual, ni beli. Kita jual customer MBA, customer kita. Dekat sini ada untung runcit. Ni ada untung runcit ni. So siapa kat sini memang jual beli emas? Tolong komen. Yang sekarang ni abang nak cerita kat sini. Jual beli emas ni. Kenapa kita masih lagi nak jadi penyimpan emas yang untuk dealer MBA? Kalau bukan dealer MBA ni kita abaikanlah. Abang nak fokus kepada dealer MBA sekarang ni. Kenapa tak nak jual lah?
yang ready stock. Ramai orang ready stock, simpan. Kenapa tak nak jual? Boleh komen tak? Pada dealer sayang ke apa? Kenapa tak nak jual? Boleh komen tak? Dijual je. Siapa nama? Kat sini kan kita boleh gandakan emas kita. Abang guna konsep ini je abang pakai. Ini je. Keuntungan uncit ni je abang beli, abang gandakan emas. Ini asas lah. RM10, RM15. So contoh macam ni kawan abang tak ambil lagi yang 100 gram tu. Tak ambil lagi 100 gram tu. Boleh. Kena ni. 1 gram ni tak ambil lagi. Ada lagi kat abang. Satu keping ni bukan dealer. Cuba kita dealer ni yang terakhir. Jangan kita fokus pada dealer. Dealer tak banyak untung mana pun. Contoh macam ni kan. Kalau kita dealer, kalau dia dealer, dia beli 1 keping, kita dapat 100 setengah sekali, lepas tu 100 keping 100, 200 setengah je dapat. 200 setengah je dapat. Okay, ni faham So kat sini je yang sebenarnya abang nak cerita hari ni. Tapi sebenarnya terus beli kat MA guna hasil jualan. Okey, yang terus beli, okey boleh. Hasil jualan maksud dia apa? Okey, masa itulah kita gandakan emas kita. Yang kosong tadi, tak payah isi kosong. Bukan dia boleh beranak pinak pun kalau isi album apa semua. Dia tak nak pinak dia. So jual terus. Kita jual. Kita ada untung runcit. Kita ada untung runcit ni. Untung runcit ni. Banyak ni. Untung runcit. Dia sekarang macam ni. Untung runcit ni memang nampak sikit. Tapi sebenarnya dia untung banyak ni. Abang tunjuk kat mana untung dia. Hari ni kita tunjuk. Abang nak buka mata. Kita nak buka mata sahabat-sahabat. Kita nak buka mata sahabat-sahabat kita. Kita gandakan emas dengan keuntungan runcit. Runcit. RM RM10 ke RM15. Okey. Contoh harga MA berapa hari ni? Harga MA berapa? Tadi pun alhamdulillah tadi abang dah reorder dah, customer order tadi 8 dinar 7 gram. Okey, 477. RM 4, korang kena tulis juga baru kau nampak benda ni. Apa yang aku nampak selama ni 477. Okey, ni we sell kan. Kita ambil 1 gram lah. 1 gram. Ni we buy. We buy MA berapa? 421. 421. Oh ya, besar ramai tiba-tiba 100 lebih. Okey. Abang nak jadikan kita ni trader. Ini matlamat MA. Kita nak jadi trader, jual beli. Kita jadi penjual emas. We buy, we sell. Okey. Ini cara abang bekam buka harga. Contoh customer abang nak beli, bang saya nak 1 gram 1 pieces. Ni abang bekam, cara abang bekam buka harga. Bang 1 gram 1 pieces. Maksud dia akan bayar RM477 tambah dengan RM10. RM10 ni apa? Pengurusan. Jangan sebut post. Nanti dia akan soal balik, bang barang sampai kat tangan kau apa nak post lagi? Aku bukan nak apa, aku nak COD. Okey, faham tak? Pengurusan ni melibatkan apa? Post, insurans kalau kita ambil. Kalau ada insurans tu customer bayar juga. Yang paling penting sekali ayat dia risiko. Risiko sampai ke tangan customer, sampai kepada customer. Okey, ni 1 gram. Bang, saya nak beli 1 gram
1 gram 10 pieces. Berapa bang? Okey, abang akan buka RM4770 campur dengan RM10. Apa ni pengurusan? Customer akan bayar RM4780. Ini cara abang. Kalau kata bang saya nak buka setiap 1 gram ni sama RM10, buat je. Kita tokek kedai emas. Kita boleh faham? Kita tentukan. Kawan abang letak 1 gram ni tambah RM50. Ada je orang beli. 1 gram ni ditambah RM50. Okey. Dekat sini kita nampak sikit. Adalah untung sikit bang. Okey, sebenarnya kau tak nampak kat mana untung dia. Okey, sebenarnya, ni faham Abang padam ni faham Macam abang sikit je bang. Bila kau pergi sikit, kau tak nampak dia punya hujung dia kat mana. Abang ajar hari ni. Okey. Setiap Tok Guru abang ajar dulu, kita jual je emas baru. Kita jual emas baru tadi. Jual emas baru. Untung dia tadi RM10 ke RM15. Okey. Setiap customer kita yang kita beli emas dengan kita, kita suruh dia jual balik kat kita. Kalau kau nak jual, kau cari abang bekam. Kau nak jual, kau cari D. Kau cari awak kahar. Kau cari siapa lagi sini? HH. Cari. Cari Iza Gold. Cikgu. Nak jual, cari saya balik. Cari Ops. Jual balik. Okey. Maknanya kita akan berlaku satu lagi. Okey, ni satu customer. Dah macam cikgu sekolah aku dah. Customer ni nama siapa? Bagi nama apa? Adi. Dia selalu masuk live abang. Okey, ni Puan D. Cik, abang tak tahu ada lelaki ke perempuan kan? Cik D ke Puan D ke Cik D ke, tak tahu lah. Kau cik ke puan ataupun encik. Okey. D ni dia dah beli emas dengan kita. Kita ada untuk kat sini. Kita kata kat dia, D, nak jual nanti, Uncle D. Kau nak jual nanti, kau jual kat abang balik. Okey, maknanya kita akan berlaku satu lagi. Ni AB. Kita akan menjadi pembeli emas lama. Sebab barang ni daripada D. So kita akan beli harga apa? Kita akan beli harga apa dengan D ni bila D nak jual? Tolong komen. Kita nak dijual balik tu pada harga apa? Ini asas pak. Okey, kat sini jual beli emas baru ni kita akan beli pada harga we sell. Mana customer beli yang kita. Okey, pandai. Harga semasa, betul harga semasa. Sebenarnya harga semasa ni dia bukan we sell je, ini harga semasa. Harga semasa setiap kedai emas dalam dunia ni harga pen biru. So bila orang cakap bang harga semasa, okey, bila orang fikir harga semasa, orang ingat harga ni je. Orang tak nampak harga sebelah we buy tu. So dia akan jual balik pada kita pada harga semasa we sell, we buy. Okey, katalah 421. RM421. Kita ada circle ni. Kita ada D, kita ada Manap, kita ada Ali, kita ada ni semua kan. Okey, 421 ni abang dapat harga ni, abang akan buka, ada orang cakap use, ada orang cakap pre-love, tak apalah. Okey, abang akan buka balik pada harga 477, diskaun RM5. Diskaun RM5. Maknanya 472. So sekarang berapa untung dia? Tolong kira berapa untung. Ini tolak ni. Berapa keuntungan kita? Inilah keuntungan emas. Korang lepas tu tanya, abang, kalau ada orang nak jual harga buyback, cari aku bang. Daripada aku jual kat kau, biar aku jual, biar aku beli. RM51 bro. 1 gram. Inilah yang abang nak cerita. Abang nak bimbing tim-tim abang.
kita jadi trader. Inilah cara berganda-gandakan emas kau. Masih Kak An. Assalamualaikum. RM51 1 gram. 1 gram RM51. Okey, tadi kita dapat kat sini. Yang sini dia bukan dia punya matlamat. Oh, anak aku dah macam ni playground. Ini bukan matlamat kita. Matlamat kita kat sini. Lepas tu abang tak heran company apa pun abang pembeli emas lama macam Kak An tu kan. Kita orang pembeli emas lama. Sebab kami nak yang ini. Rumah ni senyamkan budak tu. Masih. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, ini tak dapat duit keuntungan ni, dapat duit ni simpanlah dulu. Ini gandakan emas. Yang paling senang, tak payah nak pergi beratuk Arhanu, tak pergi tunggu harga naik turun, lantak kat dia, kita jual. Terima kasih Kak An. Okay, cerita Kak An kalau dia dulu pun sayang-sayang juga. Nak simpan album lah, buat koleksi lah, buat kolektor lah. Betul Kak An? Ini sebab Kak abang dulu sebelum MBA, abang dah memang trader dah. Abang memang dah jual beli. Abang mempersoalkan dulu. Tak ada, jangan jual abang bekam. Kau abang bekam, kau cari customer kau sendirilah meh. Kau tanya abang bekam beli harga ni je. Sebab abang trader, kan kita ada customer. Berapa abang kalau harga resale murah sikit, biar abang beli kat MA, abang dapat beli harga baru. MA abang dapat harga baru, dapat diskaun RM10. Faham? Lepas tu abang jadi dealer dekat MA sebab benda ni. Tempat lain abang beli harga sama, dapat commission je. Ini abang masuk MA sebab benda ni lah sebenarnya. Dan benda ni memang emas ni dia kalau kita cerita matlamat, contoh macam sebelum ni abang dah cerita kan, macam mana kita fungsikan emas tebus keluar sebahagian. Customer yang sama je. Sebab tadi contoh ada matlamat macam sebelum ni abang cerita pasal kredit kad 10,000 25 gram. Kau 25 gram, kalau satu keping RM10, kat dia seorang dah 200 setengah. Faham tak? Sayang? Contoh macam abah ni. Ni bukan dealer. Abang tak cerita dealer pun. Ni. Berapa banyak kita boleh gandakan emas kita? Berapa banyak kita boleh tambah kita punya gram? Macam itu sayang? Di biru lah. Oh, di biru? Okey. Nah, jangan contoh dinding ya. Okey. Nak bayar kredit kad baik anak atau jual? Nak bayar kredit kad. Okey, so sekarang macam ni. Bagus soalan. Nak bayar kredit kad, bayar Arhanu atau jual? Okey, so sekarang ni ada masa nak pergi Arhanu? Tanya diri sendiri tu, ada masa nak pergi Arhanu tak? Kalau pergi pagi balik petang, baik jual je. Bang, saya suri rumah bang. Bukan Kak An, itu customer saya beli dah minggu lepas tak ambil lagi. Sahabat ni abang yakinkan dia untuk beli. Wala tengah lah sayang. Habis like wala sampai 60. Ya. Okey, like. Terima kasih babe. Okey, customer ni abang yakinkan dia sebab dia ada hutang kereta. Hutang kereta RM50,000. Setiap bulan dia bayar RM600. Duit untuk rumah boleh. Saya buat renovate rumah saya RM70,000. Saya guna tebus keluar sebahagian je teknik. Saya guna tebus keluar sebahagian je. Jangan masuk sini sayang. Saya boleh. Kalau nak video kaedah tebus keluar sebahagian tu boleh DM saya. Nanti saya bagi link YT YouTube. Saya ada buat live, saya ada record. Tapi record tu tak ada edit. Saya down panjang sangat dekat 2 jam. Boleh tengoklah, ambil idea apa semua kat situ. So sekarang dekat sini abang nak bagi tahu benda ni kita dah buat. Kalau seorang macam ni kan, kalau dia ni berapa banyak untung uncik kita.
Okey, customer ni nanti dia akan jual balik. Itu kalau isu masa tak ada hang tu. Tak ada. Kalau kata belajar masuk Arhanu. Okey, sebelum menentukan nak beli gold bar tadi, nak masuk Arhanu untuk bayar kredit kad, tanya dulu setiap bulan bayar berapa kredit kad tu. Bang, saya bayar 500, kau beli 1 gram dulu. Tu follow kawan abang tu, RS ni, Ruzain. RS pembeli emas tu, follow. Ni semua otak-otak ni, semua ilmu tinggi. Ada orang cakap, abang ajar apa nama? Abang ajar ni untuk banyakkan sale abang. Apa? Kau jadilah dealer, kau dapat diskaun juga. Kita nak ajar masyarakat bahawa emas ni kita boleh gandakan dengan jual beli. Kita boleh gandakan dengan kita tambah pendapatan kita. So sekarang ni, abang tambah pendapatan abang. Kalau macam ni, kalau kata-katalah paling maksimum pun 1,500. Kedebak-kedebuk 3 gram abang tambah. Okey, lepas tu customer ni nanti dia jual balik. Dia jual balik, aku dapat untung lagi tinggi. Macam orang cakap, macam mana bang? Macam mana kedai-kedai? Macam mana boleh jual murah bang? Sebab kita beli harga ni. Dia akan cakap, sebab boleh. Ini ilmu. Okey, ada soalan? So, nak tebus keluar sebahagian ni pun orang tak tahu. Kebanyakan orang masuk Arhanu nak kumpul duit. Katalah pinjaman 10,000. Nak kumpul duit, tak terkumpul. Nak kumpul. Okey, katalah pinjamannya berapa? 9,000. Lepas tu, majoriti orang kita, bila masuk Arhanu, ni amalat. Nak kumpulkan 9,000 ni, baru nak tebus semua sekali. Kumpul, jumpa upah simpan. Bayar 500. Kumpul lagi. Boleh. Saya dah masuk, saya dah buat satu live dekat 2 jam. Saya dah record, saya dah download dekat YT. Siapa nak link tu boleh DM, nanti saya bagi link tu. Tapi benda tu live, kadang-kadang ada perkataan abang bekam tu, abang minta maaf lah, terkasar bahasa apa, abang minta maaf lah. Benda live tu tak sempat nak edit. So ni baru ada sempat nak edit. Abang dah uploadkan apa nama asas apa tajuk aku buat tadi. Asas fungsi kad emas part 1, part 2, part 3, part 4. Nanti abang edit balik. Okey, majoriti orang kita ini je asas dia. Asas ni pun orang tak faham. Lepas tu sebab kami ni pembeli surat pajak. Abang bekam pembeli surat pajak emas lama. So sekarang ni abang terasa macam kesian. Kenapa tak ada siapa cerita. So abang terpanggil untuk sekadar fardu kifayah, bagi ilmu pada masyarakat. Dan contoh macam ni kan, contoh surat ni, ini 99 pada 5 hari bulan 6. Okey, kumpul duit tak cukup. Sebenarnya kita boleh arahkan. Contoh apa barang ni, jongkong 12, berat 12 gram. 12 gram ni maksud dia 12 keping lah. Loket 5, 2.5. Kalau kita ada gaji, Assalamualaikum. Kalau kita ada gaji, kita pergi tebus je dah. Tak payah kita nak tunggu sampai 9,000, kita nak keluarkan kumpul duit sampai nak. Tak payah. Ini asas ni pun orang tak faham lagi. Lepas tu nak sembang ganda gambar overlap. Ini dulu. Kita buat dulu. Ini kita boleh keluar. Kalau overlap tu tak keluar-keluar dah. Ni. Nak abang postmortemkan surat ni lagi ke? Masih Puan Nurul. Ni, kita boleh arahkan. Saya nak keluarkan, keluar. Ni abang dah buat. Abang dah keluarkan sebahagian, dapat gaji itu. Okey, ni surat 1. Okey, ni surat pada tarikh. Okey, ni surat atas. Okey, ni surat 1. Pada tarikh 5 bulan 6. So, abang tebus baru ni 26 bulan. Hari apa? Khamis hari tu. Abang pergi tebus. Okey, abang arahkan dia, so keluarkan. Tak payah, tu kunci. Tak ada panggil. Kunci sana. Okey, terima kasih. Okey, ini asal 12 keping, 1 gram. Abang arahkan, keluarkan 1. Loket, abang arahkan, keluarkan 1. Dia buat surat baru, pinjaman baru, 18 bulan baru. Dia akan bagi tarikh baru. Nampak tarikh baru ni? Ni tarikh baru.
apa nama, 5 bulan 6, 5 bulan 12. Ni, tarikh baru. Kita keluar sebahagian, 26 bulan 6, 26 bulan 12. Kita bagi tarikh baru, 18 bulan baru. Hari tu abang ada buat satu video yang cerita pasal yang ni kan, 98 keping ni. Digunakan untuk bayar kereta. Dia kata, bang, 98 keping, maknanya 98 bulan lah. Alhamdulillah bagi 18 bulan je. Itu dia cakap, itu asas. Asas basic. Diingatkan kena, bila kita tebus satu ni, Alhamdulillah akan bagi 18 bulan baru. Pinjaman baru. Harga baru. Yang penting kita tebus je. Dan tak perlu kita fikir pun pada harga naik turun. Kita nak tebus. Ada duit tebus, ada duit tebus. Boleh. Kalau rasa macam bang leceh lah, bang nak pergi sana, Anu nak beratur, nak menunggu, tak payah fikir pasal Anu, jual terus lah. Okey, rantai tangan boleh bayar sikit. Dia cerita dia, asas kita masuk Anu 16,000 tu kita masuk apa matlamat asal kita? Apa plan kita? Kan kita memang masuk-masuk je. Apa matlamat kita? Okey, bisnes, dapat duit perniagaan, masuk sikit-sikit. Satu. Kalau ada banyak barang boleh tebus satu-satu. Kalau 16,000 ni, kata orang tadi terlampau besar kan, bayar sikit, tapi kita akan jumpa upah simpan lah. Okay, contoh 16,000 kita post mortem puan ni. Okay, nak tahu 16,000 ni berapa gram? Abang nak tahu berapa gram? Berapa item, berapa gram? Terima kasih Ika. Dia ramai yang apa? Mama ni, kakak-kakak, adik apa? Makcik-makcik. Keluar sikit-sikit. Aku suka ni, tak apa, abang punya hook ni. Ganda gambar ni, korang suka ayat ganda gambar ni. Okey, 16,000 tu. 16,000 tu setokor ke ada berapa banyak? Mana boleh tebus? Banyak. Saya rasa semua. Majoriti boleh tebus sikit. Saya rasa semua. Telefon dulu. Agrobank boleh, Bank Islam boleh. Rasa semua boleh tebus sikit. Tebus keluar sebahagian. Teknik ni dipanggil tebus keluar sebahagian. Siapa nak tengok live abang 2 hari lepas, abang ada download dekat YT, nak tu boleh DM, nanti abang bagi link. Abang ada ceritakan full. Dan teknik ni dipanggil tebus keluar sebahagian. Abang dah cerita ni 3 tahun dah. Tebus keluar sebahagian. Okey, dengan ilmu ni, dengan modal itu 399 je abang. 399 pendaftaran dealer dengan modal 1 gram. Ini yang modal aku. Dan modal ni, 3 modal. Modal ni ilmu, modal ni 1, modal ni 2, 3 je modal aku. Dia akan guna harga semasa. Tak apa, tebus je. Tebus je. Terima kasih. Jadi kalau dia marah, tak apa. Hazim 1 gram, minimum 1 gram. Majoriti sebenarnya boleh tebus. Contoh macam ni, abang buka lah rahsia. Sebab banyak sangat, abang bagi idea. Sebab soalan ni banyak sangat. Bang, harga naik, kita nak tebus juga. Harga turun nak tebus juga. Dia cerita macam ni. Macam mana aku nak buat simulasi ya? Katakanlah kita ada 5 gram. 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Kata ada 5 gram. Okey, abang ni. Okey, abang pecah rahsia. Okey ni, pecah rahsia. Katakanlah kita masuk pada harga, okey lah, kita masuk dia panggil marhun. Marhun ni sebelum tolak pinjaman 80%. Okey. Assalamualaikum Midi. Terima kasih Kak An. Katalah marhun ni kita ada, katalah kita ambil 500. Ni sebelum marhun ni maksudnya sebelum tolak pinjaman. Abang kira marhun je. Okey. Jika kita tebus keseluruhan, kita tebus keseluruhan, kita akan ambil pada nilai marhun kita gadai. Gadai yang pertama ni, faham? Tebus keseluruhan, dia akan ambil pada marhun
kita gadai ni, katalah kita tebus dalam masa sebulan semua sekali, dia akan ambil upah simpan sebulan je. Dan upah simpan tu tak banyak mana pun. Sebab apa? Kat sini dia akan bagi pinjaman 80%. Kita bayar bukan pada harga 500, kita bayar harga pinjaman 80%. Ni dah kat sini pun dah tolak dah 20% dah. Salam. Faham? Kita dapat harga tu murah bila kita tebus. Sekejap boleh tekan live sayang? Okey. Ini asas. Ini nama dia tebus keluar keseluruhan. Kita akan ambil pada harga kita gadai. Okey, kalau kita tebus, katalah kita tebus pada harga 1 gram ni, katalah harga tu naik RM510. Okey. Ada orang cakap, bang, kalau harga 510 kita dapat duit. Tak dapat duit. So, dengan kenaikan harga tadi, okey, abang tulis ni naik 10. Anu akan buat surat baru pada harga 510 dan RM10 ni kita akan digunakan untuk tebus 1 gram. Mana 1 gram ni kita keluar dengan harga yang murah. Tapi surat tu pada surat baru 510. Faham tak? Okey, ni harga naik. Mana kenaikan harga tadi dia akan bayar upah simpan kita dan kita keluarkan 1 gram ni pada harga yang rendah lah. Apa 16 gram ke apa? RM16. 486 apa 16,000 seketul ke apa. Tak apa, nanti kita fikir kemudian berapa lama dah bayar upah simpan tu. Hari ni lah abang nak bagi tahu, kesian benda tu sayang. Tak apa abang sambung dulu. Lepas tu tiba-tiba okey, ni bulan pertama kita tebus, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Okey. So bulan kedua katakan kita tebus, harga ni dah jadi kat sini dah, harga baru suratnya akan jadi harga ni. Katalah harga tu turun 505 contoh, dia akan turun RM5. RM5. Maknanya kita akan bayar lebih pada kita keluar 1 gram tadi. Faham? Tiba-tiba harga turun lagi 495. So kita kena bayar lagi. Kita akan bayar lebih. Tapi sebenarnya bila lebih, kan kita dah bayar kurang kat sini, harga naik. Tiba-tiba harga naik. Tiba-tiba tak apa terlambat perangai kan. 525 dia naik. Kita akan bayar kurang lagi. Kenaikan harga ni bukan dapat duit. Kenaikan harga ni akan bayar kurang kita punya keluar ni. Faham tak? Tebus guna duit lah. Ini bukan cerita tebus guna emas. Ini cerita dia tebus keluar sebahagian. Kita bukan cerita tebus pakai emas tu lain. Itu game-game lain. Ni tebus pakai duit kita lah. So sekarang ni kita masuk anu, kita mesti tahu kita dapat duit mana, kita beli belas tu daripada mana. Kalau kita dah masuk anu, tak payah beli emas baru. Ini asas saja. Tak payah beli emas baru. Dapat duit tu yang kita beli emas lama ni sebelum ni, daripada mana pendapatan apa semua, tak payah kita beli emas baru. Kita tebus je. Bila kita tebus kat anu ni, emas tu dah kurang 20% dah. Mana 20% simpan? Okey. Kalau tak percaya, okey, ini abang buat simulasi lah. RM, kata 515. Dia turun lagi kan. Tak percaya korang, setiap kali, kau dengar okey, ni abang cerita habis dulu. Nanti abang tunjukkan, korang kalau kata tebus pada harga tinggi, menunggu harga tinggi. Okey, abang habiskan dulu. Dekat sini, kalau tak percaya, setiap kali kita tebus, abang tulis lah. Tulis harga per gram yang kita tebus tu, harga per gram yang kita tebus tadi. Tulis. Kata macam ni, kita tebus katalah kat sini, kata kedebak, katalah 410, 405, okey, tiba-tiba 425, katalah apa nama, naik balik, katalah ni contohlah simulasi 415, lepas tu katalah tiba-tiba 430 kan. Ini campurkan semua sekali ni, bahagi dengan 5, dapat harga per gram. Harga per gram ni kita compare dengan harga semasa, mesti lagi rendah lagi. Tak apa. Faham? Nampak tak? Tak nampak abang? Kau nampak tak apa abang cakap ni? Nampak tak? Boleh komen tak 99 orang ni? Yang aku dah AI punya ke? Boleh komen tak apa yang kita nampak tak abang cerita ni? Nampak? 2142 bagi dengan 5 berapa?
Ni. Okey. Nampak? Tulis 2142 bahagi dengan 5. 2142 bahagi 5. 48 apa ni? 2142 bahagi 5. Harga per gram 428. Mana upah simpan dia? Kalau kita jual pun harga buyback pun kita jual pada customer kita. Kita ada untung lagi bila cover dah upah simpan tu. Apa mana ada upah simpan? Takut sangat upah simpan. Tak apa. Okey, cerita sekarang ni. Nampak Ya. Tak payah fikir. Tugas kita, konsep yang abang ajar ni, kita tebus ke konsep yang abang ajar ni, tebus keluar sebahagian, kita masuk gold bar, dinar, barang kemas pada kadar kemampuan kita tebus satu-satu setiap bulan. Itu asas dia. Kau nak cerita overlap ke apa tu, tak payah cerita. Itu tempat lain. Terima kasih. Sama-sama. Okey, lepas tu, katakanlah macam ni. Bang, banyak sangat apa tanya? Bang, kita nak tebus sebahagian ni, harga naik. Okey, contoh. Katalah harga kat sini 5-10. Okey, katakanlah. Okey, katakanlah macam ni. Abang padam. Katakanlah jenis yang nak menunggu harga, dia salah faham, dia salah identiti, orang masuk kelas lain, dia masuk kelas lain. Katakanlah kita nak kat sini. Okey, katakanlah 5-10. Harga makin turun. Ni kita tak tebus lagi, cerita tak tebus lagi. Harga makin turun 505, 495. Kat sini tiba-tiba 490. Kat sini pula tiba-tiba harga naik 525. Kat sini baru dia nak tebus. Faham kan? Dengar nampak Kat sini baru kita nak tebus. Yang 3 bulan punya upah simpan ni siapa nak bayar? Sebab abang, inilah nama yang abang cerita tadi. Kalau kita tebus saja, inilah nama dia averaging. Korang belajar averaging simpan emas, averaging tebus tak ajar. Inilah abang, inilah guru dia. Tebus sebahagian nama. Ni nama averaging, sebahagian. Faham tak? Kita nak tunggu, bang, harga naik, kenapa abang harga rendah abang turun? Abang akan tebus je. Kita nak buat average harga, average. Pecah rahsia aku. Ni selalu abang ajar pada tim dealer abang je. Kadang tim dealer abang pun tak faham. Kita nak dapatkan averaging harga je. Okay, contoh je ni, faham sekali lagi. Harga 510, 500 kita tebus. Kalau kita tebus semua sekali, kita akan dapat harga balik pada harga gadaian kita per gram. Lepas tu kita tebus 510. Sebab harga naik daripada 500 ni, kita pun tunggu. Okey, pada 525 ni baru kita nak tebus dia. Yang 3 bulan punya upah simpan ni siapa nak bayar? Kau akan keluarkan barang 1 gram ni mahal gila, kau tahu tak? Saya juga abang, ikut je. Sebab kita orang dah kaji benda ni. Abang bukan kata pandai, abang bukan ada title ustaz, doktor, profesor, tak ada. Abang orang biasa je. Kita orang memang dah kaji benda ni. Sebab abang simulasi punya orang. Abang kira-kira punya orang. So bila ada asas dia pada kadar kemampuan tebus keluar sebahagian ni, dah orang cikgu tebus keluar sebahagian ni, kita kena ingat, kita kena masuk gold bar, barang kemas, dinar yang kita mampu tebus satu setiap bulan. Bang, bajet saya 500, saya simpan 500, main 1 gram lah. Bang, bajet saya 2,000 bang, okay, main 5 gram. Bang, bajet saya 1,600 bang, main 1 dinar. Bang, bajet saya sekat 8,000 tu, sekat 8,000 tu senang selamba-selamba je saya boleh tebus bang, gaji saya 20,000. Main 20 gram. Cikgu Mas. Tak, abang sayang. Abang sayang, faham tak, bangsa. Ni fardu kifayah aku. Aku ada ilmu, nanti abang beli suap bajar. Abang suka korang tercedok. Kalau korang tercedok ni peluang pada aku. Peluang pada kita orang yang pembeli suap bajar. Sebab tu abang terpanggil untuk ajar benda ni. Kalau kita dah ajar benda asal ni pun, korang tercedok juga, abang tak boleh buat apa lah. Mainlah sini suap bajar kau. Main sini emas lama kau. Aku beli je. Ulang balik apa panjang ni. Panjang abang nak ulang. Okey. Sekarang ni, apa kita dapat hari ni? Okey, ni soalan basic. Ambil yang rendah dulu. Ambillah, masuk tebus. Tu masuk tebus.
Tak ada. Abang, okey, sekarang ni sini. Abang ada buat satu live 2 hari lepas, dekat 2 jam, cerita pasal tebus keluar sebahagian ni. Kalau video tu panjang sangat, dekat 2 jam lebih. Kalau nak link dia, ada dekat YT, YouTube. Link live tu abang unedit, tak edit. Abang ambil, tak ada suara apa, tak edit, tak apa, abang tu masuk YT. Kalau nak link YT tu, DM abang. Nanti kita faham. Nak link YT tu, PM abang. Okey, saya faham. Nantilah kita sabar-sabar. Kalau seketul barang kemas. Okey, tadi dia kata 86 kan. Tadi Puan Ika tadi. Minta maaf lah kalau salah nama. Puan Ika betul. 86. 86 kot. Okey, cerita asal dia, kita masuk seketul tu untuk apa asal dia? Kita masuk tu nak pakai duit. Apa plan kita nak tebus? Itu cerita dia. Apa plan kita nak tebus? Okay, ni faham Macam mana nak tebus? Sekarang ni macam mana nak tebus tu pada kita. Pada kita. Kita yang masuk. Kita yang pendapatan kita. Nak tebus. Tanya Abang Bekam. Abang betul Abang Bekam buat live, daftar dealer, jual beli emas. Tadi kita buat teknik pusing. Saya minat nak beli. Boleh. Jadi dealer lah. Pendaftaran nak tutup lah ni. Jadi dealer beli sendiri dapat murah. Dapat diskaun RM10, RM15. Lagi jimat. Nak join dealer tu, join lah siapa-siapa yang kita rasa suka. Tak join Abang Bekam pun tak apa. Bawa abang dah 700 lebih. Dia boleh macam ni macam ni. Oh, dah ada stand ni. Bagus. Dia ada stand. Okey. Ilmu simpan ilmu tebus sebahagian Abi cepat. Allah, terima kasih. Tak ada tebus sebahagian ni sebab ramai orang bila kita masuk terus yang Evan ni jadi ramai yang terceduk. Abang kesian. Ramai dah 3 tahun abang dalam MA kan. Abang tak faham lah. Kita dah tengok orang menangis. Kita dah tengok orang yang salah, sama-sama kita bertelagah, sama-sama kita bangsa. Abang sedih lah benda tu. So cakap aku tak boleh, aku kena buat juga. Aku terpanggil juga buat benda ni. Cerita asas ni. Tebus tu. Tak tebus. Sekarang ni abang ingat Cik Ma ni dulu pernah cerita dengan abang dia nak renovate rumah, betul tak? Abang pernah buat lah satu macam ni untuk khas untuk kau, betul tak? Tak silap abang lah. Okey, tadi kita buat mortem Ika. Okey, sekarang ni kita nak main teknik pusing pula. Tak boleh lah. Tak boleh tinggi sangat lah. Macam ni jugalah. Kita teknik pusing. Teknik pusing. Maksudnya teknik pusing ni bila kita contoh. Jadi korang kena simulasi ni, kena contoh. Kemudian ni kena. Ya. Tebus je. Ada duit tebus je. Harga naik, harga turun, tebus je. Yang penting emas tu dapat kat tangan. Walaupun kita tebus, nanti kita averagekan balik harga dia. Contoh aja. Aku dah buat simulasi teknik pusing pula. Teknik pusing ni kadang-kadang abang cerita, lama bang, kau hadap je lah. Kau tak nak, kau jual lah emas juga aku. Sebab abang dah pernah melalui proses ni. Power off. Okay, teknik pusing Teknik pusing ni biasanya abang jumpa, abang ajar daripada grup sebelah. Grup sebelah ni dia suka simpan gold bar besar-besar sebab beli simpan. Sebab apa? Spread rendah. Abang banyak dapat customer daripada sebelah. Lepas tu abang tanya siapa ajar? Tok guru saya ajar abang masuk Arano besar-besar. Kenapa masuk Arano besar-besar? Sebab spread rendah. Abang banyak dapat daripada grup sebelah. Kesian. Kita nak pakai duit. Dah masuk besar-besar, pening kepala dia orang nak ni. Cari Abang Bekam, minta pendapat. Nak minta pendapat Abang Bekam ni kan jadi dealer lah. Sebab tu lebih separuh daripada grup abang daripada grup sebelah. Banyak dia abang dapat. Ni kat Ranul, ni kat tangan. Mana besar-besar ni. Banyak ni. 2 keping. Jenuh 50 lebih. Masuk Ranul ni abang dapat kat kedai bajak. Tak, nanti nak bukan.
Ya, sebab abang tanya kenapa beli ni? Bang, leader saya suruh beli besar-besar bang. Sebab apa? Spek rendah. Banyak. Tak, DM saya, nanti saya bagi link. Mana itu yang 50 gram seketol kau beli? Ni yang paling banyak ni. 5 dinar ni banyak. Abang dapat. Ni nampak ni. Ni kat kedai pajak. Kat Ranu. Jenuh bang nak tebus. Tak ada siapa ajar. Banyak lagi. Ni 5 dinar, 10 dinar. Ada 50 gram itu. Mana kau ambil? Ni nampak ni. Ni abang ambil kat Mamalat. Nasi Abang Syam. So ni siapa punya? Bangsa kita. Kesian dia. Bayar upah simpan berapa lama? Beribu dia bayar upah simpan ni. Saya kata, bang AB minta maaf, abang bukan tak sanggup lah. Saya kata, kenapa boleh besar-besar? Saya dulu nak simpan. Bila kita nak simpan emas, kita ada matlamat, betul. Bila kita nak simpan emas, ada matlamat. Bila matlamat jangka panjang, sebenarnya tak boleh salahkan sistem. Salahkan diri kau lah. Sebab sekarang ni, abang nak betulkan benda ni, salah faham tadi. Okey, kalau kata nak masuk arah nu tadi, bila ada betul-betul ada keperluan, masa dah masuk arah nu tadi, kena tanyalah duit mana kau masuk, daripada mana duit tu. Duit apa? Duit tu nak guna untuk apa? Guna untuk apa? Guna untuk apa? Mesti ada plan nak tebus. Nak tebus guna apa? Itulah. Ini asas dia. Kau tak ada, dia jual je. Nak jual siapa? Saya abang bekam. Nampak tak? So, atas kesian tadi dengan sahabat-sahabat tadi, kita apa? Yang tercedok dekat Hanu ramai, bangsa aku juga, agama aku juga. So, terpanggil lah abang ni. Contoh, kita nak buat teknik pusing hari ni. Contoh, katakanlah, bang, saya dah masuk Hanu bang, besar-besar. Tak adalah besar mana pun. Okey, sini. Katalah ada 20. Cukup lah. Okey, 60 gram. Okey, 60 gram. Okey, ni asas . Sebenarnya ada lagi cara-cara yang cara-cara kita nak tukar surat apa semua kan, kenaikan harga tu, itu tak ada dalam live. Itu kena masuk MA. Siapa yang ada gold bar besar-besar, tak tahu nak pusing, ini abang asas je, tak tahu nak pusing, nak pergi teknik-teknik advance, join MA. Kita sampai hujung bulan ni je. 299 kau akan selesaikan segala masalah kau. Pergi masuk bengkel. Ini asas je. Okey, kata kat ini kita ada gold bar 20 gram ni. Kita masuk ni, kita kata kita nak renovate rumah ke, kita nak kahwin ke, kita nak apa ke, apa semua, terpulang. Nak menebuskan jenuh. Okey. Pertama, kita boleh masuk dekat akaun arah nu tadi. Boleh masuk sikit. Tapi ingat, bila kita masuk sikit-sikit ke arah nu, duit tadi sampai 6 bulan dia akan tolak terus upah simpan. Ni akaun dia. Tarik matang lepas 6 bulan ni, okey, katalah kita masuk sikit-sikit. boleh ni. Tak boleh, saya tak boleh. Saya takut bini. Abang bukan takut bini. Bini abang ada dalam live ni. Okay, kita bayar sikit. Bayar. Okey, tapi bila bayar ni, okey, benda ni dah berlaku. Abang bukan dah kena dah. Saya dah kena dah dulu. Masuk gram-gram besar macam ni. Sebab apa, kita dulu, abang kat sebelah, sebenarnya tak salah dia pun. Dia pun tak tahu kita masuk anu pun. Salah kita juga, kita tak ada ilmu, kita tak gaji. Bila dalam lama dah tercedok, dah apa semua, pusing-pusing aku, apa dia belajar? MA ajar abang. Okey, lepas tu, kita ada gram sini. Pertabi, satu ke bini. Tak ada, bini adalah lah, cakap takut kan. Dia kalau tak ada, boleh je. Okey, kat sini, kita boleh bayar sikit kat akaun. Okey, so sekarang ni, contoh abang bekam dulu, kan balik pada asas tebus keluar sebahagian tadi. Tebus keluar sebahagian adalah gold bar, GB, GB gold bar, barang kemas, dinar yang kita mampu kan, mampu tebus kan, tebus satu-satu setiap bulan. Okey, ini cara abang bekam. Okey, jangan tanya berapa lama kau buat sendiri. Sebab kalau kau kan rasa sayang lah. Bila abang cerita, lama lah bang, payah lah bang. Itu alasan kau tanya sendiri. Okey, contohnya ni.
Bang, saya ada 20 gram ni bang. Macam mana nak buat? Kau kumpulkan dulu 20 gram ni. Jangan tanya dapat mana, kumpul 20 gram. Oh, tak nampak simulasi ni. Okey, ni ada 10. Nampak ni ada 10. Kumpulkan dulu. 10 ni masuk Rahnu, dapat duit tebus ni. Aku kena buat simulasi ni. Tak pening korang je. Okey, sekejap apa aku nak buat ni? Sekejap kita nak buat teknik pusing. Sekejap, abang kena buat macam ni. Teknik pusing. Abang banyak kali dah tanya cerita dekat TikTok. Tak faham. Kena melukis juga. Okey, ni arah nu. Ni arah nu. Ni arah nu 1. Ni arah nu 1. Ni arah nu 2. Ni di tangan. Ni di tangan. Okey. Kita ada 20 gram ni. Kumpul dulu kat tangan. Ni, katalah kumpul sikit-sikit. 1, 2, 3. Okey, cukup je 20 gram ni. Selamat barang aku ada. Boleh buat simulasi. Yes, pandai. Pandai pun. Okey. Nampak dah tu. Kai dapat duit, dapat ni, kumpul dulu ni. Sebab apa? Pada asas tadi, kita kemampuan kita mampu tebus satu setiap bulan. So abang bekam setakat 1 gram ni, bolehlah aku gagah lagi, boleh tebus sikit-sikit. Okey. Nak dapat emas ni murah kat mana? Dekat MEA. Lepas tu abang join MEA, abang segalakkan siapa yang ada emas nak pusing ni masuk MEA, beli sendiri, urus sendiri. Macam inilah abang ajar. Macam mana abang dapat 713 orang setakat hari ni? Ilmu-ilmu ini je. Aku tak pernah ajar buat RPB, beranak pinak emas. Ilmu asas je. Baru kita live ni, mana aku nak rekodkannya. Sabarlah. Baru aku tengah live ni. Bukan rekod. Nanti abang balik, nanti abang selesai ni abang download lah. Masuk YT. Live ni boleh nanti insya-Allah. Nanti abang cubalah. Abang cuba. Sekejap. Setakat hari ni, setakat hari ni ada 714 orang bawah abang. 714 orang dengan ilmu yang basic ni. Setakat hari ni saja, dan untuk bulan Januari ni 69 orang. Okey, kumpul sikit. Dapat ni masuk dekat arah nu ni. Dapat duit, tebus dulu. Macam ni. Bagus ada whiteboard. Di tangan. Dah dapat ni kat arah nu dah. Ni kat tangan. Kau tebus dulu ni. Yang ini bayar apa simpan. Ni kat tangan dah, tak heran dah. Ni kau tebus sikit. Okey, dah dapat ni pula kat tangan. Oh, dah macam main dam aku dah. Kat tangan, masuk balik. Tebus ni pula. Tap. Kau ini kau jangan harap kau masuk arah nu dah. Masuk. Simpan kat tangan. Dah. Ini ada lah sikit-sikit. Kan ada teori tebus keluar sebagai. Janganlah kita nak kumpul balik macam tu. Tak, dia tak faham. Aku dah cerita ni bertahun-tahun dah. 3 tahun aku cerita benda yang sama. Faham tak? Ini basic lah. Kita ajar yang asal macam gini pun tercedok juga lah. Aku dah tak tahu nak cerita macam mana dah. Tu ada sebuah kepentingan tu. Ya, 20 gram tu. Apa matlamat? Masuk arah 20 gram tu? Untuk apa? Nak beli emas baru ke? Tebus dulu. Abang lebih suka tebus dulu. Arah ni upah simpan dia berjalan. Kalau banyak dah faham tak sahabat satu. Amin ya Allah. Subhanallah. Sahabat insya-Allah abang tak kenal siapa, sahabat-sahabat abang tak kenal. Lillahi taala abang nak semua orang kita selesai hutang. Tak pening-pening ni boleh tebus satu-satu. Dia bagi 18 bulan baru. Apa nak heran kan? Tak payah kita nak kumpul-kumpul duit. Basic je. Abang nak kita sama-sama buang hutang kita satu-satu berkat. Duit tu dah hutang habis, kau tak bayar tu, kau nak simpan emas, kau nak gandeng emas, kau nak beranak pinak, kau nak mengandungkan emas tu, lantak kau, hutang tak ada dah. 477 berapa? MBA berapa hari ni? Hari ni berapa? Bila kita
MA berapa ni? 477. Aku tak tengok harga. Tadi aku dah lock 8 dinar. Tadi abang lock 8 dinar 7 gram. Harga rendah dia aku lock terus. Bukan duit abang, duit customer. Salam tuan. Duit customer bagi. Dapat duit tu aku tambahlah kita punya ni, simpanlah kat Assurance. Ya, ni asas. Saya tak tahu income masing-masing macam mana. Okay, kenapa abang cerita? Banyak macam, bang, baguslah kau cerita benda ni. Baguslah bang, kau cerita benda ni kan. Bukan nak, kau tahu tak, abang cerita ni, ilmu, abang tunjuk kat sini. Mana ilmu dia? Ilmu dia basic gila ke tak? Ini ilmu asas tak? Abang cakap, bang, saya dah khatam buku tu. Kau tak nak masuk anu, mana kau faham? Kau kena masuk anu lah. Okay, ini. Abang cerita ini. Ini. Ada bat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dia ada berapa? 11 ni. Dia ada 11 teknik. Ya, aku meripik-ripik, membongak korang aku ni. Ini je aku cerita ni. Teknik gadai tebus. Okay, aku nak bagi, abang nak bagi tahu yang selama ni kita gadai, kita nak kumpul duit, baru nak tebus, bayar apa simpan. Kalau nak bayar hutang rumah, sesuai itu kita pergi join MBA, masuk kelas dulu, dapat idea, nanti kita bincang. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Ni. Teknik tukar surat, tukar barang, teknik gadai. Ini abang ajar ini je. Lepas tu, bang, terima kasih bang. Ini aku tak ajar lagi. Ni. Teknik kebun gadai ni. Ni abang beli kat Shopee. Teknik gadai, tukar barang, teknik tukar barang separuh, teknik tukar barang berulang, teknik lagi tukar ulang. Teknik tukar, abang guna ini je asas aku ajar. Teknik tukar barang. Yang sekarang ni kita nak pergi sini, kena join MBA. Ilmu ni MBA dah modulkan. MBA dah modulkan. Bukan kita kata orang tadi dia ada modul, abang tak boleh ajar. Dia ada modul dia. So sekarang ni kita simpan emas, kita ada matlamat tutup hutang, berkat rezeki kita. Hutang tak ada. Sebab hutang ni seksa, sesak. Dalam kubur nanti abang perang. Belajar abang bilang teknik ini je abang dah tutup 4-5 hutang abang. InsyaAllah, alhamdulillah. So apa-apa pun, siapa nak join MBA tu, nak join siapa-siapa boleh. Kak Cik rajin buat live, tu apa nama, HH Amani boleh join dengan Amani. Sama-sama kita belajar. Sekejap. Nampak ni abang spin sikit Ni MBA aja. Abang tak boleh tunjuk lama-lama. Ini kelas. Ni semua kelas. Dimodulkan tuan-tuan dan puan-puan. Abang spin sikit je. Tak payah ni. Yang ramai sangat ni nak belanja hangus ni nampak. Ni tak payah. Ni semua dimodulkan. Kompilasi MBA dah buat, tim leader kita orang dah buat. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku ni. Tak ada abang spill lah. Nampak kita ada kelas ni kat Melaka, ada kelas. Kita bukan main-main, ini bukan main-main. Tu abang bekam apa dengan pakai slipper dapat tu. Abang bekam. Abang bekam dapat apa? Cabutan bertuah. Perut ni abang bekam. Ada gambar aku depan. Dia cerita ni apa abang bekam ni, abang bekam. Kau nampak aku suara kau ni live aku. Ada orang Melaka. Ada orang Melaka kata, gelap, hitam. Dekat live putih. Astaghfirullahalazim, orang Melaka punya mana. Ni kat Melaka tu, ya Allah, mulut orang Melaka. Direct je. Ni abang ni abang beli kat Shopee. Pakai slipper je. Seluar senteng je. Mulut Melaka. Gelap rupanya. Oh ya Allah, mulut. Tapi abang dah biasa, abang Melaka kan, tak heran dah. Sebab apa, dia orang tak kenal. Tapi kita dah live macam ni, dia ingat aku, kita dah lama dah. Amin, itu dia matlamat. Sebab sayang, abang tengok, abang dah bertahun dalam TikTok ni, ramai orang tunjuk emas banyak-banyak kan. Tapi hutang dia, kita gunakan fungsikan emas tadi. Okey, tadi yang 500,000 tu ada cara dia. Saya dekat Molek, dia ada cara dia. Dia ada cara dia macam mana emas kita bayar, hutang tu 500,000 tu dia ada lagi kat tangan kita. Ada cara. Itu kena ikhlas lah. Abang tak boleh. Dia apa-apa pun kena khatam ni dulu.
Dia mesti akan lalu. Dia mesti melalui proses. Sebab apa? Kita asas tutup hutang ni mesti snowball teknik. Okay, ni faham teknik pusing Kalau kata bang lama lah bang, susah lah bang, kalau kata 16K tu kan, mainlah jual lah soal bajak tu, jangan fikir lagi lah. Okay, nak beli banyak-banyak, nak beli murah-murah 1 gram ni, beli kat MAA. Dan sebenarnya jujur abang cakap, minta maaf cakap, bukan nak kata apa, yang paling banyak teknik pusing ni, cuba teka belah yang mana. Dengan tim abang, cuba teka teknik pusing ni, abang ajar cara online dalam tim abang, paling banyak dekat mana. Cuba teka. Ada 3 negeri. Cuba teka. Cuba teka. Yang teknik pusing ni yang abang ajar ni, yang banyak masuk bola besar ni, cuba teka negeri mana yang paling banyak. Bukan kita nak resi negeri, cuba teka. Ramainya. Melaka Johor lagi-lagi. Melaka Johor tak ada, Selangor tak ada. Kelantan. Betul, Kelantan. Ada 2 lagi, Kelantan betul. Tak ada Pening. Kelantan. Kelantan, Terengganu, Sabah. Paling ramai. Terengganu betul, Terengganu paling ramai. Okay, tadi abang tunjukkan apa? Tak, abang bukti. Okay, ni bawa abang. Ni. Kau cakap macam mana abang yakinkan orang? Kita ajak ilmu asas. Abang tak abang janji pun cara macam mana nak bayar hutang, nak gandakan abang, nak pinak. Ni bawa abang. Setakat hari ni. Direct sponsor abang bekam. Ni. Setakat hari ni. Ya, 3 ni. So, kau cakap macam mana abang bekam buat? Abang ajar ini je, asas je. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau nak naikkan siapa-siapa, Kak nak naik boleh. Sembang siapa boleh request. Boleh nanti siapa-siapa pertama abang ada buat satu live. Abang ada record. Siapa nak boleh DM. Abang ada satu live TikTok 2 hari lepas. Live topik dia tebus keluar sebahagian. Abang ada buat detail. Ada comparison di antara 2 surat ni. Salam. Ada comparison macam mana tebus berapa tebus sebahagian. Abang kalau ikutkan ada duit nak tebus semua, tapi nak sebabkan ilmu abang tebus sebahagian. Berapa kita bayar semua dalam live tu. Topik dia tebus keluar sebahagian. Tebus keluar sebahagian. Siapa keluar sebahagian. So abang dah masuk dekat dalam YT. Siapa nak YouTube, siapa nak boleh DM WhatsApp ke apa, nanti abang bagi. 200K buat snowball teknik tuan. Buat snowball teknik dulu. Snowball teknik cari yang paling kecil. Kalau tak ada hutang, cari dulu belanja hangung untuk kahwinkan anak, beli handphone. Cari kecil-kecil dulu. 200K ni tak pasti, saya tak pasti. SSC saya tak pasti. Tunggu dan lihat je lah. So cari yang kecil-kecil dulu. Jadi sebenarnya benda ni kita yang tentukan. Cuba belajar Arhanu. Sebab dia melibatkan Arhanu. Arhanu ni masa. Dia masa. Teknik pusing. Sekejap, teknik pusing ada dalam video tu. Teknik pusing rasa dalam BTT pun ada teknik pusing. Teknik pusing ni kita pusing. Tadi abang macam dam tadi aku buat pusing tu. Tak apa, nanti saya cuba downloadkan video ni balik. Okey, ada soalan? Ada ni? Okey, tadi permulaan tadi kita nak gandakan emas sebagai penyimpan, pelabur. Okey, tadi cerita kepada peniaga jual beli untuk runcit. Kita create dulu untuk runcit tadi untuk kita dapat buyback harga. Customer yang sama akan jual pada emas pada kita. Keuntungan kita apabila customer tu jual balik pada harga resell. Itu tajuk topik asal tadi. Okey, yang keempat, dealer. Dealer MAA, kita akan ada satu lagi promosi. Dealer MAA. Okey, dealer MAA, dia ada satu lagi, dealer get dealer. So abang tak fokus, sebenarnya abang tak fokus dealer get dealer ni. Sebab dealer get dealer ni komisen dia sikit. Dealer get dealer komisen dia sikit. RM1 je. Macam abang kalau saya join bawah abang, saya dapat apa?
Okey, kau bayar 299, abang bagi tahu, abang dapat sekali je semua hidup RM150. Sekali je. Dan setiap kali, katalah tadi apa di bawah abang contoh kan, di juga. Kalau nak guna duit untuk cuti balik kampung nak kira teknik. Boleh je, teknik belanja hangus. Teknik belanja hangus je. Dia ada dua, belanja hangus ni teknik belanja hangus yang contoh beli handphone, beli kereta, holiday, pergi umrah, pergi haji, belanja hangus kan. Tu. Satu lagi teknik belanja hangus komitmen bulanan, itu lain. Dia ada dua. Okey, di bawah abang, belilah 1 gram. Beli 1 gram. Abang dapat RM1 je. So ini tak banyak. Sebab tu abang, tu yang abang pelik, kenapa korang bekerja-kerjakan benda ni. MBA dia bukan MLM. MBA dia bukan MLM. MBA dia bukan MLM. Dia bukan MLM, dia trader, dia trading. Contoh macam abang tunjuk yang tadi 1 keping tadi kan. Macam mana kau yakinkan dia? Teknik tebus sebahagian lah. Ambil idea tu, buat untuk tim-tim korang, buat untuk keluarga korang. Bagi idea. Idea tu yang penting. Yang penting kita olah dulu. Kita faham dulu. Sebab benda ni abang bercerita berdasarkan pengalaman. Abang olah. Abang dah olah benda tu. Apa aku nak buat? Kita dah olah benda tu, pengalaman tu kita bercerita. Kita bercerita pengalaman. Orang nak dengar cerita kita, bukan dengar cerita orang. Ni kadang-kadang kita pun tak pernah pandai-pandai bercerita macam pernah masuk Hanu pula. Okey, contoh macam ni kan. Ni 1 keping. Itu komitmen belanja hangus komitmen bulanan. Itu kena masuk kelas. Saya tak ajar kat sini. Saya ajar kat sini tebus keluar sebahagian untuk belanja hangus. Kita contoh macam handphone apa semua tadi kan. Okey. Okey, jadi ini bukan dealer beli. Okey tu abang cakap, korang tak pandai matematik ke? Okey. Contoh ni, hamba abang ni bukan dealer. Dia beli 100 pieces 1 gram. Untuk runcit ini kita akan dapat 1 gram kita dapat RM10 ke RM15. So kalau dia beli 1 gram ni, berapa untung runcit aku? Berapa untung runcit? 1,000 ke 1,500. So sekarang ni abang cakap, abang asal tak jadi dealer? Abang tak akan cerita dia dealer pun. Buat apa aku cerita dealer? Aku nak ni. Aku nak ini dan aku nak dia akan jual balik pada aku. Aku dapat potensi RM51 1 gram. Dia jual balik buyback BB. BB ni buyback belanja hangus contoh nak beli tungku batu jet. Belanja hangus lah. Kena 2,800 tadi. Kena formula tu ada dalam saya punya YT. Dalam saya punya ni pun ada YT, VTT pun ada. Formula dapatkan 2,800 daripada Arhanu ni. Okey. 1,800. Lepas tu yang kurang ni kalau katakanlah abang ni lapar dealer lah. Lapar. Daftar bawah saya. Okey, dia daftar bawah abang. Okey, ni bukan cerita orang lain, cerita abang bekam. Katalah abang lapar dealer kan. Baru John dah tanya dealer, aku tak untung mana? Kalau MAA, dia join sekali. Okey, Mamat ni join. Katalah nama dia siapa? Kita nama siapa? Amani lah. Okay, Amani join. Abang nampak nama kau. Amani join bawah abang. Dan betul Amani bawah abang. Amani daripada Perlis. Amani join. Dia beli 1 gram. Dia join 299. Abang cerita betul. Abang akan dapat 150 je seumur hidup. Lepas tu Amani ni dia akan beli lagi. Dia akan beli 1 gram lagi. Okey, Amani beli 100 gram. Abang dapat RM100. Kat sini abang akan dapat 250. Sahabat-sahabat, nak ini ke nak ini? Yes. Macam mana cakap Abang dulu affiliate program punya team. Abang dulu moderator untuk mata level. Abang buat plan MLM.
Kalau tak payah cerita, zaman-zaman muda aku dulu. Kita orang reka cipta plan. Mata level punya plan. So sekarang ni, tak logik. Kau nak bekerjakan ini ke? Kau nak kerjakan ini? Tak logik. Okey, cinta Lepas tu, bang, macam mana bang yang bawa kau ramai-ramai? Dah kau nak duduk bawah abang bekam, macam mana kan? Lepas tu, so jual GB hari kilang. Terima kasih, Ops. Orang cakap, okey, jujur TikTok ni untuk beli emas lama suap pajak. TikTok ni bukan nak cerita. Kalau kau tengok abang, kau siapa pergi tengok abang punya profile, ada tulis dealer MAA pun ada. Abang membeli emas lama, menjual beli suap pajak. Brand lain baru beli. Okey, kepada sahabat-sahabat yang ada gold bar, Dina, nak pakai duit terus, ada brand ni, boleh cari abang. Ni pun ada customer, bang nak pakai duit, cari abang bekam. Abang beli terus. Berapa kau nak? PG buy lah. Faham? Sebab tu abang tak heran masuk bawah siapa pun. Bawah Kaan ke, bawah D ke, bawah ni ke. Ni boleh buat pertipian dulu. Tak kisah, sebab macam Kaan boleh follow Kaan. Siapa kat Penang boleh follow Kaan, boleh join bawah dia. Dia bantu, dia bimbing, dia seorang yang trusted. Dia boleh cerita pasal TFE, RPB, dan dia ada kemampuan jika berlaku apa-apa pada polisi Arahanu tadi, dia mampu untuk beli balik suap pajak tadi. Kita kena duduk team leader yang macam itu, bukan bercerita saja. Kalau apa-apa jadi pada kita kena jawab. Kita kena cari leader yang bertanggungjawab, yang mampu membeli balik emas kita bila berlaku apa-apa. Boleh berlaku, contoh, buat TFE, RPB, kita tak ada kemampuan. Kaan boleh bantu, betul Kaan? Tolong. Tak ada, bukan. Saya nampak program. Benda ni aku nak telefon kau tadi. Benda ni dah jadi macam bahaya. Sebelum dia merebak, kita kecilkan dulu skop. Boleh. Nanti tuan DM saya, nanti saya bagi YT cara tebus keluar sebahagian. Tuan dapat idea nanti. Nampak tak? Lepas tu abang baik. Abang Abi bagus lah. Abi tak cerita pun buruk pasal orang. Memanglah aku tak cerita buruk pasal orang. Dah aku memang nak barang ni. Kita orang ni baik-baik hunter. Faham tak? Abang janganlah fanatik dengan brand. Inilah MAA. Inilah matlamat MAA. Kita nak jadi token emas. Lepas tu MAA, lepas tu dapat free kan. Macam ni. Ni pun dapat. Hamba awal ni dia beli. Ni dia beli dengan abang. Ni dia beli dengan abang. Dua-dua aku sakau. Kan, kalau kata nak naik boleh request, boleh cerita pengalaman. Penat saya dah bercakap seorang-seorang ni kan. Okey. Bila kita faham matlamat ni, kau dengar cakap abang dah buktikan. Bukan kata nak sembang kosong. Abang bukan sembang. Siapa kenal peribadi abang, kita bukan sembang-sembang. Kita fakta. Okey. Kan abang cakap tadi kan, kau nak mana? Okey, abang fokus kat sini. Bila abang fokus kat sini, awak taklah hantar ni dealer bawah abang. Okey, faham. Ni dealer bawah abang. Saya bawa. Tak apa. Sama. Tak kisah bawa siapa-siapa. Duduk bawa AB. Bukan duduk bawa AB. Tak ada. Saya tak nak. Kalau akak kata Cik Aziz, saya Cik Aziz. Nama saya Azizi. Ramai orang cakap AB. Dah aku yang macam-macam nama aku. Nama saya Azizi. Okey. Katalah abang bekam. Saya dah daftar dah. Isteri saya daftar. Saya daftar bawa abang. Saya jangan duduk bawa aku. Tak payah. Membazir duit 299 tu, baik kau beli emas lagi bagus. Tak buat apa. Kita bukan nak dealer. Abang tak nak dealer. Dealer tak banyak mana pun. Tak ada. Abang bukan kata leader bertanggungjawab. Sebab apa kata orang tadi? Abang guide satu Malaysia. Tak kisah ni. Bertuah ni. Abang tengah cerita yang inilah sekarang. Kau fokus kat sini. Dia fokus kat sini, nanti dia akan datang. Dia jangan kau orang fokus kat sini tak datang. Okey, abang tunjuk berapa banyak lah sekarang. Ini kau orang tengok, alamak, boleh lah abang aku tunjuk. Abang bukti. Sebab ini plan, ni berapa sen je ni. Ini geli-geli je ni. Geli-geli atau geli-geli. Ini.
Okey, abang tengok tak ada sponsor. Okey, ni direct sponsor. 714 direct sponsor dah cukup. Pandai di. Buat. Okey, hari ni dah masuk status dah. Gambar ke harga MAA dah masuk dah. Jual dulu. Yang ini korang ni adik-beradik mak bapak semua kau tak ada dealer nak buat apa? Okey, abang tunjuk betapa ruginya kau daftar dealer ramai-ramai. Kau tunjuk. Aku boleh buktikan. Nanti jap, mana pen merah aku? Pen merah, pen biru, I love you. Mana pen merah aku tadi? Okey. Kau tengok, aku buktikan. Okey, siapa nak nama? Okey, katalah D juga. Dari orang lain lah. Siapa lagi? Fizana ni dia kata, "Kak, bang, saya dah daftar 209." Okey. Kau tengok Okey, ni beranggapan bahawa Fizana ni dia keluarkan modal dia sendiri untuk daftarkan adik dia. Atalah adik dia nama Noi. Okey. Lepas tu adik dia nama Kaan. Kaan? Apa lagi? Aku bagi nama siapa? Fiza. Adik dia nama Fiza. Okey, Fiza. Okey, berapa banyak modal ni? Katakanlah, tak apa kau daftar je, abang akan daftarkan. 299 ni, kalau kata 300 dah 900. Tak ada, sebenarnya dia kata tu mentaliti kita. Kita yang bermentaliti begitu, sebab tu kita jumpa orang macam tu. Masuk status, ya Allah tuanku, bantu sahabat-sahabat aku nak faham tentang emas untuk tutup riba. Dia akan datang. Kita yang setting. AB boleh lah, tempat saya orang susah-susah tak mampu beli emas. Kau akan jumpa yang sama, kau fikir ini magnet. Percaya cakap. Okey, 300 ni katalah ni kedebak-kedebuk 900. Nak balik modal ni, dia kena beli 900 gram. Bapak kau dekat sekilo pun balik modal Fiza ni. Buat apa? Kalau nak jual barang lama apa? Barang lama apa? Besi buruk. Apa? Dia dapat, kalau kata contoh emas kan, contoh MAA, we sell harga baru 477. Tadi we buy 421. Boleh lah. Saya bayar full lah. Rantai pergi kedai lah. Kalau gold bar boleh. AB tak pandai rantai-rantai ni yang kau cari bedul tadi. Ahmad Hafiz tadi dekat Seremban tu, itu pakar tu. Dia faham tak? Berapa banyak ni? Ni AB baru daftar, saya daftar kawan saya. Jangan daftar kawan. Lantaklah dia daftar dengan siapa? Bang, kalau dia daftar dengan, lantak ada daftar dengan siapa? Kau standby di stok je. Tengok kawan kau menggigil nak dapat barang baru nanti. Kau percaya ke kau? Tak payah daftar. Bukan tak payah daftar. Kita daftar seorang. Satu keluarga, satu dealer dah cukup dah. Satu keluarga, satu dealer. Kalau dia level macam ni, overpaid, aku pun takut. Abang join MBA, dia single label. Ni AB. Ni. Tadi, bawah tadi ada 700 orang ni. 700 berapa? 14 orang lah. Dia orang nak join ni sebab apa? Sebab, bang, macam mana nak tutup hutang? Bang, macam mana nak bayar PTPN? Abang ajarlah. Kalau nak beli emas kan, nak beli emas masuk dealer. Dapat murah, dapat diskaun 1 gram. Nampak cara kita pusing. 1 gram 1 gram RM1 pula. 1 gram dapat diskaun RM10, RM15. Bang, saya nak niaga bang. Niaga ni diskaun dia akan convert bagi untung runcit. Dapat untung runcit RM10, RM15 1 gram. Okey, customer ni dah jual dengan kita. Dia jual balik dengan kita dapat harga we buy. Potensi 1 gram RM51 tadi kan. Ini selepas diskaun daripada harga we sell customer tadi RM5. So nak mana? Nak RM1? 1 tahun. Sebenarnya dia macam ni, kena letak matlamat. Ya Allah tuanku. Okey, kena letak niat. AB dulu
Ya Allah tuanku, aku nak pendapatan aku MBA, aku nak pendapatan aku 5,000. Tetap matlamat 5,000. Sebelum tidur cakap, bangun tidur cakap, nak mandi cakap, bawa kereta cakap, bawa apa lagi, tengah masak tu cakap, apa lagi, cakap ya Allah tuanku, aku doa dia macam ni, abang pecah rahsia, doa dia macam ni, tulis ya Allah, ya saya tak RM10. Ya Allah ya tuanku, aku bersyukur pendapatanku pasti 5,000 sebulan. Ini doa je hari-hari. Bangun tidur, nak tidur, nak mandi, bawa kereta. Doa je. Percaya ke? Ya Allah tuanku, okay, ini Tok Guru abang dia cakap apa? Ni guru abang. Ya Allah tuanku, aku bersyukur pada pendapatan aku pasti 5,000 sebulan. Okey, Tok Guru abang punya doa. Ya Allah tuanku, setiap bulan 5,000. Aku tak tahu macam mana, aku tahu ada je. Ini Tok Guru abang punya doa. Ya Allah tuanku, aku nak 5,000 sebulan. Aku tahu ada je. Tok Guru abang. Dia kena spesifik. Okey, janganlah tamak. Okey, doa ni kena buat selama 21 hari. Berturut-turut, pagi, petang, siang, malam. Untuk apa? Kita masuk dalam data subconscious mind kita. Ini panjang cerita lain pula. Dalam data minda sedar kita. Dalam kajian 21 hari ni, dia akan jadi sebati dalam subconscious mind kita. Ya Allah tuanku, setiap bulan 5,000. Ya Allah, syukur padamu. Ya Allah, hutangku selesai. Ya Allah, ya Allah tuanku, aku hantar WhatsApp status ni. Ya Allah, buka hati sahabat-sahabat aku ni. Ya Allah, untuk faham pasal hantar je. Tolong ya aku, ya Allah, engkau lah maha pembuka hati. Sebab kita yang tutup pintu rezeki kita. Boleh ke bang? Okey ke bang? Saya dah daftar orang, tak ada pun nak join bang. Sebab energy. Okey lah. Kita pun dah apa? Kita pun nak asar ni. Sekejap. Kita flip kamera. Okey sembang-sembang. At least adalah, kata orang tadi, ilmu yang memberi manfaat pada masyarakat. Boleh guna sedikit. Abang seronok tadi. Abang seronok tadi cakap, bang, terima kasih bang, saya dah tutup hutang PTPN guna teknik AB. Okey dah. Tak kenal pun. Kita tak kenal. Dia tak perlu kenal. Nak sampai ilmu ni tak perlu kenal. Abang tak pernah minta give apa. Berapa pasal banyak sangat aku punya like tu. Abang pun tak perasan berapa ramai view, tak kisah. Yang penting kita sampaikan ilmu asas. Ilmu asas Ar-Rahnu. Sebab apa? Abang terpanggil sebab terlampau banyak yang menafikan Ar-Rahnu ni. Ar-Rahnu ni sesat, Ar-Rahnu ni songsang. Kenapa tak bimbing masyarakat pada jalan yang benar? Ar-Rahnu ni sunnah Rasulullah. Ar-Rahnu ni gadaian. Rasulullah pernah gadaikan baju perang dia. Gadaian. Collateral. Baca, cari hadis Ar-Rahnu. Ayat Quran awak sebut pasal Ar-Rahnu. Ada. Gadaian. Ada sini, banyak sini. Nampak dia tulis. Okey. Nampak ni abang baca sebelum abang nak ni. Buku ini akan mengubah pandangan anda terhadap pajakan gadai, khususnya pajak gadai Islam Ar-Rahnu. Ar-Rahnu bukan lagi tempat terdesak untuk meminjam wang. Buku ini juga akan menerangkan mengapa anda perlu menyimpan emas sebelum datang suatu zaman di mana tiada apa-apa yang bernilai melainkan dinar, iaitu emas, dan dirham, iaitu perak. Bersahabat dengan emas dan Ar-Rahnu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mengamalkan sunnah Nabi tentunya menjadikan rezeki kita lebih berkat. Nabi Muhammad SAW tidak menggalakkan umatnya berhutang, tetapi jika mahu berhutang, baginda menggunakan kaedah Ar-Rahnu. Hari ini, kesedaran memiliki emas semakin tinggi di Malaysia, tetapi masih ramai yang tidak mengetahui bahawa Ar-Rahnu merupakan medium pelaburan emas yang bijak. tak ada cahaya. Ni apa nama? Ni ada cahaya. Shopee.
Aku baca, abang baca belakang ni je. Amat rugi jika anda tidak memiliki buku ini. Abang nanti abang jual photostat lah kot. Buat letak beg biru. Letak beg biru, tak beg kuning. Bagi upah aku RM5 dengan upah photostat. Tak ada ni, tapi sekali-sekali aku abang tahu. Okey, abang tahu. Tajuk buku dia, sekejap abang flip ya. Ya, azan lah. Okey, ni abang, sorry, abang terflip ke belakang pula. Sekejap. Ni. Membongkar rahsia Ar-Rahman. Ni saya beli Shopee. Tak tahu ada lagi tak ada lagi. Okey sini. Okey abang tahu, abang bagi tahu publisher dia, Nukilan Publication. Google call dia. Nukilan Publication. Nukilan. Ya abang jawab ni. Nukilan. Boleh Google, nanti boleh telefon dia. Dia ada dengan cerita dia ada buat satu lagi. Ada lagi ni, ada buat ada jilid baru. Boleh call. Nukilan Publication. Okey, terima kasih. Saya abang rasa dia ni lama ni. Okey, nampak ni bagi tahu. Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba, datang tidak menentu masa. Datang di saat kita kesepitan dan kesusahan. Nilainya peluang ini dengan secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar ini. Daftarlah MBA sehingga hujung bulan ini bersama tim Abang Bekam. dia punya iklan. Okeylah, penat aku dah bercakap. Dah minum je. Okey, insya-Allah abang nak bagi peraduan siapa yang join abang yang ke-100 bulan ni, abang nak bagi hadiah. Abang siapa join abang ke-100. Aku nak bagi hadiah. Bagi hadiah 0.25. Tak ada agak. Okey dah, saya penat agak. Nantilah sembang-sembang. Siapa join dengan abang? Ni ada ni. Abang rasa nak bagi je. Aku rasa aku ada satu barang. Mana barang aku? Siapa join abang yang ke-100 bulan ni? Abang bagi ni. Best wishes. 0.5. Ni dalam live ni satu orang. Siapa join abang bulan ni yang ke-100, abang akan bagi best wishes free. Bagi alamat abang hantar. Lama sangat aku pegang benda Allah ni. Berbulan-bulan dah tak siapa nak beli lah. Siapa join abang yang ke-100 ya. Kalau tak ada 100, kita bawa lagi bulan depan yang ke-100. Siapa yang ke-100? Okay, setakat hari ni dah 69. Okay, tak ada. Ni betul. Ni saksi satu orang lebih abang saksi. Kalau tak dapat bulan ni, kalau kata bulan depan, kalau MA buka lagi bulan depan lah. Sebab MA ni dia suka tutup. Jangan tanya. MA ni dia buka suka hati dia. Bagus juga ni tu, bagi orang tunggu. Bagus. Abang suka. Tutup langsung lagi bagus. Tutup ataupun buka pada 7.99 balik. Tak boleh. Soalan. Abang tak pandai nak bagi soalan susah. Okey. Amin. Ini dah dealer belum? Dah dealer kan? Dah dealer dah. Asal dah dealer kan? Tak apalah, tak kisahlah di bawah siapa-siapa pun kita nak mencari rezeki yang halal. So nak faham Ar-Rahman. Tak kisahlah apa persepsi orang pasal Ar-Rahman, kita cuba sendiri. Tak, ya Allah, kelas apa aku bawa habis kelas ni. Okey, ni. Tak ni abang kelas macam ni. Okey, so sekarang ni abang dah record abang punya live. Ni sebelum abang nak end live ni, abang dah record detail tebus keluar sebahagian. Boleh DM. Nanti abang bagi link YT. Dia video tu panjang dekat 2 minit. Boleh sikit-sikit lah, tak kisahlah. Sebab benda tu memang abang download terus daripada TikTok, terus masuk dekat ni. Bengkel bukan, abang tak layak. BUE tak boleh. BUE kena masuk bengkel. Abang tak buat BUE. Abang just sharing tebus keluar sebahagian, belanja hangus itu lah. Dengan belanja hangus tadi maksud dia, abang nak faham kan belanja hangus tu macam mana. Belanja hangus ni contoh kita nak kahwin, beli motor, beli kereta besar. Yang kecil-kecil, beli handphone. Contoh tadi kata nak pergi holiday, nak pergi umrah, pergi haji, itu belanja hangus lah. Itu belanja hangus. Satu lagi belanja hangus komitmen, bayar bil, macam mana nak gunakan. Ada juga. Itu kat bengkel lah.
Contoh saya bayar kereta bulan-bulan bang. Saya sayang bayar bulan-bulan. 2,000, 3,000 ni kalau saya beli emas dulu macam mana? Alat rawatan kesihatan, boleh. Itu belanja hangus lah. So dia ada belanja hangus, biar kita mulakan dengan belanja hangus terkeluar sebahagian ni tenang. Kalau belanja hangus untuk komitmen tu dia ada banyak fasa-fasa dia. Sebab abang pun buat simulasi juga benda tu untuk tim abang. Sekarang ni sebab dia pening. Dia akan berlaku overlap, dia akan berlaku tukar surat. So dia kena detail. Masuk kelas. Okey, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu dan siaran. InsyaAllah malam ni abang cuba lagi buka topik spontan. Kita tak ada topik khas. Tak ada topik khusus untuk abang bekam. Jangan tanya abang bekam mengajar. Abang tengah mengajar, abang tengah mancing ke, tengah berjoget ke, minta gift, tak ada kan. Abang mengajar macam ni lah. Ada dengar. Betul. Ada sebelah betul. Ada sebelah cara betul. So yang abang ajar ni satu daripada 11. Betul. Dalam buku ni ada. Tak, kau memang tak faham bahasa Melayu ke apa? Kau nak kena dengan aku ke apa? Ni dah kena AB dah jadi macam mantul lah ni. Cerita apa? Aku dah cakap dah, aku tak boleh cerita kat sini. cerita lah. Pelajar masuklah bengkel. Ni ada bengkel Ipoh. Hari ni ada ke Ipoh. Malam ni ada TFE MD mana? Nampak ni? Ini kena block dengan aku ni. Tak apalah, abang block terus lah. Dah kena block. Dah kena mute. Okey. Dah kena block, dah kena mute dengan abang bekam. Terima kasih. Tak faham bahasa Melayu kan? Rahsia apa aku block. Okey, terima kasih kerana menghormati abang bekam. Kita sama-sama adab ilmu. Kita ada adab ilmu, kita ada guru. Tak ada. Block. Okay. Ni membuka rahsia. Ni boleh Google lah cari, insya-Allah. Sama-sama kita belajar. tak ada rahsia. Tak apa. Pergi saya cari bos Mira. Boleh end kawan abang tu Mira. Okay, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Boleh add tu Mira kawan abang. Banyak ilmu. Boleh sama-sama kita kongsi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dalam siaran bersama dengan Abang Bekam. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Assalamualaikum.